Setiap tahun, letaklah azam untuk tambah kekayaan. Apabila anda kaya, sekurang-kurangnya anda tidak menyusahkan sesiapa. Tambah kekayaan bukan bermaksud membeli kereta baru. Tambah kekayaan maksudnya tabungan bertambah, harta yang memberikan pendapatan bertambah dan hutang berkurangan. Jika ini berlaku setiap tahun, bermaksud anda semakin kaya. Dan setiap tahun, umur anda semakin bertambah. Bermakna umur anda semakin dekat dengan umur persaraan. Umur semakin bertambah, kudrat semakin berkurangan, kesihatan semakin mencabar dan waktu untuk anda bina kekayaan semakin pendek. Tanpa persiapan kewangan yang baik, majoriti akan bersara miskin apabila mereka tidak ambil serius tentang menabung, bina harta dan lupuskan hutang dari sekarang. Anda boleh bermula dengan mencari ilmu kewangan yang betul. Tanpa ilmu, duit yang banyak akan habis. Kerana kesilapan besar dalam kewangan bukan ketika anda tiada duit, tetapi ketika ada duit sedangkan pada waktu itu anda tiada ilmu kewangan yang baik. Buat yang masih belum ada simpanan yang kukuh, anda boleh mulakan tabungan dalam bentuk emas. Emas bukanlah simpanan yang 100% anda patut ada, tetapi ia adalah permulaan yang baik untuk anda belajar kukuhkan kewangan. Bagi yang ingin mengubah kewangan menjadi lebih baik dengan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.